Salam sejahtera. Kemana Cabrera menghilang? Jawapannya adalah ini. Berikut merupakan penjelasan dari Tunku Ismail berkaitan dengan dua pemain ini. Asterisk bagi yang bertanya tentang Cabrera, sebenarnya beliau meminta untuk kelab Johor Darul Takzim menaikkan gajinya ke amaun yang dia sebutkan, namun kami tak dapat nak berikan. Satu adalah faktor umur dan yang kedua kita juga perlu melihat kewangan kelab, dan dia memilih untuk balik ke Argentina, semuanya atas sebab duit. Kita tak boleh buat apa-apa. Tak ramai pemain seperti Fernando Forestieri, kita dah lepaskan dia, tapi dia masih mahu bermain untuk JDT, dan dia sanggup bermain secara percuma, sebab sayangkan kelab, dan dia kembali bermain, namun atas faktor-faktor kecederaan dan dua lain JDT terpaksa lepaskan juga pada akhirnya. Itulah penjelasan Tunku Ismail dalam sesi sidang perjumpaan dengan penyokong JDT semalam.